أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل الصحابة وقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: ta'allamul qur'ana wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiqu an yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran serta ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkan. Sesungguhnya kata Nabi SAW, aku ini manusia biasa, yakni akan wafat jua, dan ilmu akan hilang, yakni dengan matinya orang yang mempunyai ilmu tersebut. Sesungguhnya aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian pusaka dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Huda,
Kampung Olak Lempit, Banteng, Selangor, yang saya mulakan pimpinan masyarakat, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita bertemu pada malam ini bagi menyambung pengajian kita berkait dengan ilmu faraid, yang mana kita akan petik dari kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga perjumpaan kita ini dapat menambah berat timbang amal baik kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-29 dalam tajuk sumber hukum faraid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut tentang sumber hukum taklifi seperti mana yang ada dalam ilmu usul fiqh, ada 5, iaitu hukum wajib lawannya haram, hukum sunat lawannya makruh, dan satu lagi hukum harus. Maka bila ulama atau imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i hendak mengistinbat hukum, mengistinbat ni ibarat kata guru saya macam satu kain lap good morning lah. Good morning semua orang kenal, sebab kain percuma free waktu kondangan. Kain good morning tu ibarat kita celupkan dalam besen yang ada air, kemudian kita perah sehingga titisan yang terakhir ulas lagi dah tak ada lagi dah, itu yang terakhir. Itu diibaratkan metafora bagi mengistinbat. Jadi imam-imam ini, para imam yang nak mengistinbat hukum, mengeluarkan hukum, mengatakan hukum solat wajib, hukum puasa wajib, hukum sedekah sekian, hukum wasiat sekian, memerlukan kepada sumber dalil. Dan kalau kita lihat dalam usul fiqh, sumber dalil kita banyak. Pertama, Al-Quran. Kedua, sunnah Nabi SAW. Ketiga, ijma'. Keempat, qiyas. Dan mengikut pendapat mazhab selain daripada Syafi'i, Maliki, mazhab Hanafi, qaul sahabat juga termasuk dalam sumber hukum. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran contoh, berdasarkan hadis Nabi SAW, mereka mengistinbat, mengeluarkan hukum apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh baginda Nabi SAW, diterjemahkan mengikut pandangan-pandangan para imam, para mazhab, para ulama. Ibarat tuan-tuan, Quran dan hadis, dua sumber utama dalam menentukan hukum dalam Islam, berada di atas kipas gergasi kita tengah-tengah ni, di dekat tengah atas tu. Kita nak ambil, nak capai tak sampai, melainkan kalau tuan-tuan lompat tinggi boleh sampai lah. Kalau saya tak sampai, melainkan kita ada di kalangan kita ada kuasa boleh terbang contoh. Kita secara logik tak boleh nak capai, nak ambil. Kita perlukan apa? Alat. Seperti contoh tangga, kena ada tangga, kita naik baru dapat Quran dekat atas tu. Dan ibarat kata-kata ulama, pandangan-pandangan mazhab ini diibaratkan sebagai tangga untuk kita capai apa makna di sebalik ayat dan juga hadis Nabi SAW. Kerana kita bukan mujtahid, kita semua ini adalah muqallid, yang mengikut. Sebab tu wajib untuk kita bermazhab. Tak boleh langsung kita ambil daripada Quran dan juga hadis, kerana kita tak ada kemampuan untuk mengistinbat hukum tadi. Daripada ayat Al-Quran tu, apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Nabi SAW, kita tak tahu. Sebab tu wajib kita bermazhab. Dan mazhab kita, termasuk saya, orang awam, adalah mazhabnya
mufti, mazhabnya orang yang alim bagi sesetengah kawasan atau negeri tersebut. Dan kita di Selangor, dalam konteks kita di Selangor dan kita di Malaysia, setiap negeri ada jabatan mufti masing-masing. Dan disitulah kita akan ambil pandangan, dan berdasarkan itulah kita akan mengikut. Kerana pihak yang berautoriti seperti jabatan mufti ini bukan mufti seorang sahaja yang membuat keputusan, tidak. Mereka ada ahli jawatan kuasa. Kalau melibatkan hukum tentang perubatan, ada pakar-pakar perubatan. Kalau melibatkan hukum berkait dengan muamalat, ada pakar-pakar muamalat yang akan diajak bersama berbincang untuk menentukan sesuatu hukum yang belum pernah ada. Kalau yang dah ada, tak perlu keluar fatwa. Fatwa ni bagi perkara yang belum pernah ada, perkara baru yang wujud dalam kalangan masyarakat kita, dan daripada fatwa inilah kita kena ikut. Sebab mereka tahu wakil ni keadaan semasa sesuatu tempat dan mengikut pada peredaran zaman. Jadi kita tak mampu. Jangankan nak mengistinbat hukum daripada ayat Al-Quran, kita baca Quran kalau tak ada baris pun silap-silap salah sebutnya. Yang atas jadi depan, yang depan jadi bawah barisnya. Orang kata kalau baca kitab gundul, kitab yang tak ada baris, lintang pukang, apatah lagi nak mengistinbat hukum daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Terdapat 3 sumber utama dalam menetapkan hukum faraid, iaitu yang pertama adalah sumber Al-Quran. Dan boleh kata sebahagian besar ketentuan berkait dengan faraid ini adalah daripada sumber Al-Quran, iaitu langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan terus bahagian ayah banyak ni, bahagian ibu banyak ni, bahagian anak laki, anak perempuan, suami, isteri, langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ada banyak perintah dan larangan tak ada dalam Quran, tapi dalam hadis Nabi SAW. Tapi dalam bab faraid, dalam ketentuan penetapan bahagian-bahagian itu, hukum-hukum itu sebahagian besarnya adalah dari sumber Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang harta pusaka di dalam Al-Quran. Terdapat 2 kategori. Pertama ialah ayat yang menerangkan secara umum, dan yang kedua ialah ayat yang menjelaskan secara terperinci. Yang pertama, kategori pertama secara umum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang hak faraid. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bermaksud bagi lelaki, golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Ayat ini perintah tentang faraid, tetapi secara umum. Allah belum lagi jelaskan atau khususkan siapa dia, waris berapa bahagian dia, tak ada, belum lagi. Pada ayat ini secara umum mengatakan lelaki ada bahagian, perempuan juga ada bahagian. Sebab apa? Antara sebab nuzul, sebab diturunkan ayat ini adalah kerana kisah kematian seorang daripada kaum Ansar yang bernama Aus bin Thabit.
dia meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang masih kecil. Maka datang 2 orang sepupu Aus bernama Khalid dan Arfajah, mengambil kesemua harta pusaka Aus. Ni sejarah pembahagian pusaka, sejarah pembahagian harta sebelum datangnya Islam. Seperti mana yang kita dah bincangkan sebelum ini, ada beberapa cara. Pertama sekali adalah dengan cara hanya keluarga lelaki dewasa sahaja yang boleh mewarisi pusaka. Adapun perempuan, sama ada dewasa atau kanak-kanak atau lelaki yang kanak-kanak, mereka semua ini ternafi daripada dapat pusaka. Dan banyak cara lagi. Ada cara dengan sumpah setia, 2 orang bersahabat, dia berjanji setia, kalau aku mati harta aku kau dapat, kalau kau mati harta kau aku dapat. Dan cara tabani, cara ambil anak angkat, bagi dekat anak angkat, semuanya ini cara bagaimana orang jahiliyah sebelum datang Islam membahagikan pusaka. Maka turun ayat ini ketika Aus, sepupu Aus ini bernama Khalid dan Arfajah mengambil keseluruhan harta Aus. Jadi kesian kepada isteri dan juga anak-anak Aus ini. Jadi bila Nabi SAW tahu berita ini, kemudian tak lama lepas tu turun ayat ini menjelaskan tentang lelaki ada bahagian, perempuan juga ada bahagian, yang mana menafikan cara pembahagian sebelum datang Islam. Dulu perempuan tak dapat langsung, tetapi bila turun ayat faraid, ayat yang menjelaskan, menekankan perempuan juga ada bahagian mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan ini nasiban mafruḍah, kewajiban daripada Allah. Kemudian isteri Aus pergi bertemu Rasulullah SAW dan menceritakan kepada baginda tentang perkara tersebut. Lalu baginda bersabda, saya tidak tahu apa yang perlu saya kata. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Ini juga menunjukkan bahawasanya tentang pembahagian atau ketetapan faraid ini, sebahagian besarnya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mulut baginda Nabi SAW, tetapi langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, waktu kita hidup kita ada harta, Allah bagi pinjam. Bila kita mati, harta kita, kontrak pinjam kita habis. Maka kembali harta tadi kepada pemilik yang sebenar. Siapa? Allah. Dan bagaimana Allah nak berikan nak wujudkan kontrak baru, seolah-olah nak bagi faham macam tu, nak bagi kontrak pinjaman baru kepada orang yang baru. Siapa? Waris kita melalui faraid. Jadi bila kita mati, habis dah kontrak pinjaman kita. Jangankan harta, tubuh badan kita ni pun pinjaman, masa kita pun pinjaman, umur kita pun pinjaman, habis kontrak pinjaman. Jadi kembali kepada Allah, dan bagaimana Allah nak mengembalikan kepada hambanya melalui faraid yang Allah tentukan langsung siapa dia yang berhak dapat, berapa bahagian yang dapat. Ini nak bagi faham dulu. Dalam konteks faraid ini bukan pilihan, tetapi kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Kategori kedua, manakala dalam kategori ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci satu persatu ahli waris yang berhak beserta bahagian mereka, bahagian bagi setiap orang daripada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abwahu fali ummihi thuluth
fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Dalam ayat ini barulah diceritakan secara terperinci siapakah dia waris dan berapa bahagian setiap ahli waris yang disebutkan. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, yakni mewajibkan. Kata guru saya, perkataan kalimah yusikum. Yusikum ini walaupun dia tak ada secara jelas yujikum, tak ada, diwajibkan tak ada, tetapi yusikum itu kata guru saya dia lebih berat berbanding kalimah kutiba. Ada ayat-ayat Al-Quran hukumnya wajib dimulakan dengan kutiba. Contoh, kutiba alaikumul qisas fil qatla, diwajibkan ke atas kamu dalam hal qisas, dalam isu perkara pembunuhan. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah, diwajibkan kepada kamu. Kutiba itu pun dah wajib, tetapi kalimah yusikum ini lebih berat lagi, maknanya lebih diberi perhatian lagi kewajipannya. Sebab tu di sini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Ini pertama, siapa dia? Anak-anak. Jadi dekat sini kita tahu, oh siapa waris? Oh anak. Siapa yang tentukan? Allah. Berapa bahagian anak-anak? Iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian dua orang perempuan. Nisbah lelaki dua, perempuan satu. Itu nak bahasa mudah faham. Lizakari mislu hazzil unsayan. Contoh, semati ni ada dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Harta yang ada RM3,000. Jadi macam mana yang dikatakan nisbah lelaki dua, perempuan satu? Lelaki akan dapat RM2,000 dan perempuan akan dapat RM1,000. Contoh lagi, ada dua lelaki, ada dua perempuan. Harta yang ada RM6,000. Macam mana nak dikatakan dua lelaki tu dua nisbah, dua perempuan satu nisbah? Seorang lelaki 2,000, 2,000, seorang perempuan 1,000, 1,000, 2,000, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000. Itu maksud dia. Lagi mudah, sifir dia macam ni. Berapa bilangan lelaki kalikan 2, kemudian tambah dengan bilangan perempuan. Contoh, ada 6 lelaki, 7 perempuan, 13 orang adik-beradik. 13 orang anak ni, ada 6 lelaki, 7 perempuan. 6 kali 2, 12. Tambah 7, 19. Jadi bahagian lelaki setiap seorang 2/19. Bahagian perempuan 1/19. Ini maksud lizakari mithlu hazzil unsayan. Kenapa sikit Ustaz perempuan? Cuba kenang balik macam mana cara bahagi sebelum datang Islam. Tak dapat langsung. Maka datang Islam menaikkan martabat wanita yang pada asalnya tak dapat juga, ada bahagian dia. Dan ketetapan ini adalah faridatan minallah, kewajipan daripada Allah. Kenapa? Wallahu a'lam. Allah sahaja yang maha mengetahui. Cuma di sebalik ketetapan ini ulama-ulama mencari hikmah. Hikmah bukan sebab. Hikmah adalah di sebalik perintah, di sebalik larangan. Oh, ada hikmah, maknanya ada fadilat yang tersembunyi di sebalik perintah. Ada fadilat yang tersembunyi di sebalik larangan. Dan kata ulama, hikmah di sebalik kenapa lelaki dapat banyak berbanding perempuan, kerana lelaki ini dia ada tanggungjawab, dia ada kewajipan menafkahi bukan hanya diri dia, isteri dia dan anak-anak dia. Adapun wanita, dia tidak diwajibkan
untuk menafkahi suami dia, dan dia juga tidak diwajibkan untuk menafkahi anak-anak dia. Yang menafkahi diri dia dan anak dia adalah suami dia. Suami dia laki ke perempuan? Laki. Ini hikmah di sebalik ketetapan Allah kenapa lelaki dapat lebih daripada perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, dia tak ada anak lelaki, semua anak perempuan, 2 orang, 3 orang, 10 orang, semua perempuan, maka bagi mereka 2/3. 2/3 tak dapat semua, sebab ada anak perempuan saja. Berapa bilangan? 2 orang atau lebih, maka bahagian mereka adalah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Habis bakinya ke mana ustaz? Tunggu. Jauh lagi tu perjalanan. Dia akan pergi dekat waris-waris lelaki yang terdekat. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikan hak pewarisan kepada ahlinya, ahli fardu, kata Nabi SAW. Fama baqiya, maka jika ada baqi, fahuwa li aula rajulin zakarin, berikan kepada lelaki yang terdekat dengan si mati. Sebab tu dia akan pergi dekat adik-beradik nanti. Tengok tak ada tak adik-beradik lelaki yang hidup? Ada dulu tapi mati dulu daripada si mati ni. Abang dia, tengok pula anak saudara dia yang lelaki, anak daripada abang. Oh ada, tapi perempuan, tak ada lelaki. Pergi lagi, tengok pula dekat bapa saudara. Bapa saudara ada, bapa saudara dapat. Bapa saudara tak ada, anak bapa saudara dengan si mati hubungannya sepupu, lelaki dapat dekat dia. Sampailah tak ada semua ni, tak ada adik-beradik, tak ada anak saudara, tak ada bapa saudara, tak ada sepupu, barulah pergi ke mana? Baitul Mal. Jadi bukan mudah nak pergi ke Baitul Mal, harta umat Islam ni, harta pusaka ni. Dia kena lihat daripada kumpulan pertama anak-anak, kumpulan kedua bapa, datuk dan ke atas, kumpulan ketiga adik-beradik, anak saudara, kumpulan keempat bapa saudara, sepupu, sampailah cucu, cicit dan seterusnya. Jika tiada, barulah pergi ke Baitul Mal. Jadi jika anak itu perempuan semuanya, 2 orang atau lebih, maka bahagiannya 2/3. Jika dia anak perempuan itu seorang sahaja, anak tunggal, dan bilangan ini semasa matinya pemilik harta, bukan semasa hidup. Contoh, si mati ni dia ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Tetapi anak lelaki ni meninggal dulu daripada ayah. Semasa ayah ni meninggal, anak yang ada ketika itu cuma anak perempuan seorang, baru termasuk. Jadi kena lihat semasa matinya pemilik harta ni, warisnya itu siapa yang ada. Sebab antara syarat pusaka itu ada 4. Pertama, matinya pemilik harta. Kalau tak mati, selagi itulah belum ada lagi pusaka. Kedua, hidupnya waris semasa pemilik harta meninggal dunia. Azan ke? 5 minit lagi. Matinya hidupnya waris semasa pemilik harta meninggal dunia. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahu hubungan antara waris dan juga si mati. Kena ada pembuktian, sama ada dengan penyaksian ataupun dalam konteks kita perundangan kita di Malaysia. Kalau kita sebagai anak nak menuntut harta pusaka ayah dekat pejabat pusaka ke, mahkamah tinggi sivil ke, amanah raya ke, kena lampirkan kita punya salinan IC, dan jika perlu salinan surat beranak. Dekat situ ada nama ayah kita, oh nama si mati. Tengok nombor IC ayah dengan nombor IC si mati sama, nama sama, nombor IC sama. Ini pembuktian kita sebagai waris anak. Dan yang keempat, tiada perkara yang menghalang, menegah waris itu dapat pusaka. Antara perkara yang menegah adalah dengan sebab pembunuhan, dengan sebab berbeza agama, sama ada mu'allaf atau na'udzubillah murtad, salah seorang daripada si mati dan juga waris. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperolehi setengah. Setengah ni maknanya 1/2.
1/2. Kalau seorang perempuan 1/2. Kalau 2 orang atau laki atau lebih semua perempuan 2/3. Masih belum habis lagi, ada baki. Kalau ada anak laki, ada anak perempuan, barulah dia akan habiskan semua harta, iaitu dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka dia memperolehi setengah daripada harta yang ditinggalkan. Dan untuk 2 orang ibu bapa, yang ini insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu isu semasa. Dalam tempoh sebulan ni, mungkin tuan-tuan maklum perkara ini dan tahu kisah ini. Walaupun agak menyedihkan berita ini, tapi dia ada kaitan dengan pusaka, dengan faraid. Tajuk berita daripada Sinar Harian. Tidak puas hati pembahagian harta, anak didakwa bunuh bapa kandung. Na'udzubillah. Sedih tuan-tuan bila kita baca cerita-cerita macam ni, sampaikan ada pembunuhan hanya sebab harta pusaka, dan lebih menyedihkan lagi, anak bunuh ayah. Dulu 3 tahun lepas tak silap, ada kes juga anak bunuh ibu, kelar sembelih ibu di belah Kuala Selangor kalau tak silap. Tapi itu isu dia, anak ni ada masalah mental, penagih dadah. Dan bahayanya dadah ni, dia boleh hilangkan kewarasan akal manusia, sampai sanggup bunuh ibu sendiri hanya kerana nak duit, nak beli dadah. Tapi kes ini anak bunuh ayah. Kalau lihat pada berita penuh, Kuala Lumpur dikemaskini seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate di sini pada Jumaat atas satu pertuduhan membunuh bapa kandungnya Sabtu lalu. Sipulan bin Sipulan berumur 25 yang memakai baju kurta. Pakai baju kurta pula tu. Tuan, kurta ni walaupun bukan baju melambangkan sunnah, tetapi satu image orang Islam. Kurta, walaupun bukan kita di Malaysia baju Melayu. Kurta ni di belah-belah India, belah-belah Pakistan. Tapi image tu seolah-olah macam menggambarkan Muslim. Pakai baju kurta pergi mahkamah atas pertuduhan bunuh ayah. Geleng kepala tuan-tuan. Mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibaca di hadapan magistrate. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan. Sebab apa? Sebab kes ini perlu dibawa ke bidang kuasa mahkamah tinggi. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa membunuh Sipulan bin Sipulan, ayahnya berusia 62 tahun di sebuah unit pangsapuri di Bandar Seri Permaisuri jam 3:01 pagi pada 13 September 2025. Azan ke teruskan? Teruskan ya, sikit insya-Allah dalam 5 minit ke 10 minit. Okey tuan-tuan, ini isu yang menyedihkan kita. Dan mungkin tuan-tuan pernah mendengar satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, engkau dan harta engkau milik ayah engkau. Hadis ini saya baca mafhum saja, nak jimatkan masa. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak. Ayah aku mahu mengambil harta aku." Baginda menjawab, "Engkau dan harta engkau milik ayah engkau." Hadis ini hadis sahih tuan-tuan. Kalau kita lihat pada zahir hadis ini, seolah-olah mengatakan bahawasanya jangankan harta kita, diri kita pun adalah milik ayah kita. Sebab tu pentingnya kita jangan langsung ambil Al-Quran, jangan langsung ambil hadis, kena ada perantaraan itu, iaitu mujtahid, imam, ulama, supaya mereka boleh memberikan pandangan mengikut apa yang dikehendaki sebenar oleh Allah dan juga Nabi SAW. Kalau baca dari segi zahir hadis, seolah-olah macam tu bila kita mati tak adalah faraid. Sebab setiap orang tu kalau ada ayah, ayahnya dapat semua terus. Tak ada dah untuk anak-anak, tak ada untuk suami, untuk isteri, tak ada. Berdasarkan hadis ini. Hadis ini hadis sahih. Huraian ulama, hadis ini sahih. Al-Imam Ibn Hibban berkata selepas membawakan hadis ini, ia bermaksud bahawa Nabi SAW menegur cara muamalahnya dengan ayahnya yang sama seperti muamalahnya dengan orang asing. Seolah-olah kata Imam Ibn Hibban,
nak menegur. Nabi SAW nak menegur cara muamalah lelaki ni tadi dengan ayah dia. Sebab kalau lihat keadaan itu, lelaki ni kedekut dengan ayah dia. Kedekut tak hidung masin. Jadi nak menegur cara muamalah. Kita berbeza tuan-tuan. Kalau orang lain dengan kita, ayah dengan kita, cara muamalah berbeza. Ada keharusan bagi seorang ayah mengambil harta anak dengan syarat-syaratnya. Tapi tak ada sebab pun orang lain boleh ambil harta kita. Contoh, kita ada tanam pokok mangga dekat depan rumah. Ada pokok rambutan. Kadang-kadang kita makan, kadang-kadang kita ambil jual sikit, kadang-kadang malas nak kutip, biarlah busuk kat pokok. Ayah kita lalu dekat depan rumah kita, dia ambil, dia makan. Boleh tak? Boleh. Kalau orang lain, jangankan orang lain, abang kita, kakak kita, jiran kita lalu ambil, makan, haram. Ni nak kata, nak menegur cara muamalah lelaki ni tadi dengan ayahnya. Ini yang dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, iaitu Nabi SAW menegur cara muamalahnya dengan ayahnya yang sama seperti muamalahnya dengan orang asing. Baginda menyuruh dia berbuat baik dan berlemah lembut dengan ayahnya dalam perkataan dan perbuatan, sehinggalah dalam memberikan harta kepadanya. Baginda menyatakan, engkau dan harta engkau adalah milik ayah engkau. Bukanlah bermaksud ayah mempunyai hak pemilikan ke atas harta si anak dalam kehidupannya. Imam Al-Baihaqi pula menyatakan dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, yang bermaksud sesiapa yang menyangka bahawa harta si anak adalah milik si ayah, mereka berhujjah dengan zahir hadis ini. Walau bagaimanapun salah maksud tersebut. Kerana dia mengambil maksud zahir hadis semata-mata. Sesiapa yang berkata bahawa si ayah memiliki harta si anak, apa yang cukup untuk keperluannya apabila dia memerlukan, dan apabila tidak memerlukan, si ayah tiada hak sedikit pun kepada harta itu. Ini kata Imam Al-Baihaqi, boleh ambil jika mana diperlukan oleh ayah, atas keperluan ayah tersebut. Mereka berhujjah dengan nas-nas yang menunjukkan haramnya harta milik orang lain. Begitu juga jika si anak mati, si ayah hanyalah mendapat 1/6 daripada harta si anak. Seandainya harta si anak memang milik si ayah, pastilah selepas kematian anak, si ayah memiliki kesemuanya. Ini kalau kita faham dari segi zahir hadis. Tak perlu lagi dah faraid. Mati je seseorang, ada ayah, ayah dapat semua. Tak ada lagi dah untuk anak dan juga waris-waris yang lain. Imam An-Nawawi menyatakan dalam kitab Al-Majmu', beliau menakalkan pandangan Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mengatakan tidak boleh seorang ayah mengambil harta anaknya kecuali pada kadar yang diperlukan sahaja. Ini berdasarkan hadis, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian haram. Maknanya apa? Tak boleh orang lain ambil sesuka hati. Itu maksud haram. Orang lain tak boleh ambil kita punya harta sesuka hati dia. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin meletakkan 3 syarat bagi membolehkan si ayah ini mengambil harta anak. Pertama, ia tidak menimbulkan mudarat kepada si anak. Kalau yang diambil itu kereta, contoh kereta tu lah satu anak tu ada, itulah nak digunakan untuk pergi kerja, nak buat aktiviti kehidupan dia, hantar anak isteri ke hospital kalau sakit, itu tak boleh. Jadi syarat pertama, ia tidak menimbulkan mudarat kepada si anak. Contoh buah tadi lah, lalu depan rumah anak ada buah, dia ambil, dia tahu ni pokok ni anaknya yang tanam, tanah anak dia dalam kawasan rumah anak dia, dia ambil, dia makan, harus. Sebab bagi dia, kalau kau ambil ni tak mudaratkan pun kepada anak, tak mati pun anak tu kalau kau makan buah mangga ni sebiji 2 biji. Yang kedua, syaratnya ia bukanlah sesuatu yang anak itu perlukan sangat-sangat. Maknanya bukan pada harta yang anak itu perlu sangat-sangat. Ambil rumah, ambil kereta, itu harta-harta yang diperlukan, keperluan bagi anak, bukan harta yang
termasuk dalam kategori keperluan. Yang ketiga, ia tidak diambil untuk diberikan kepada anak lain yang tidak memerlukan harta tersebut. Ini masalah juga. Mentang-mentang pokok tu rimbun, buahnya banyak, datang bawa guni. Penuhkan guni, lepas tu dibagi dekat anak-anak dia, anak-anak dia yang lain. Tak boleh. Jadi ada had bagi keharusan ayah ini nak mengambil harta anaknya. Bukan nak kata tak boleh langsung. Kalau orang lain tak boleh langsung. Kalau orang lain, walaupun buah tu jatuh ke dalam pagar rumah kita, pokok-pokok orang sebelah, dahannya tu lebih ke pagar ke kawasan kita, jatuh buahnya, kita boleh tak ambil buah? Boleh ambil, tapi tak boleh makan. Boleh ambil, kena pulang balik. Soal daun-daun tu jatuh, kita yang sapu, itu soal kedua. Jangan kita berhujah, oh aku yang sapu selama ni, daunnya jatuh kat kawasan aku, jadi aku boleh ambil lah. Tetap tak boleh ambil. Cuma kalau daun tu jatuh, kalau dia minta ganti rugi kepada pemilik pokok wajib bayar. Itu hak dia. Kalau tak nak, potong, jangan lebih daripada pagar. Ini kita lain pula. Kadang-kadang anak pergi ke merayau, bawa balik naik basikal penuh dalam bakul buah mangga. Kita tanya, mana dapat buah mangga ni? Pergi ambil dekat rumah Wakman katanya, yang dekat kampung tu, ujung kampung Wakman. Mana boleh ambil? Kita marah anak kita kan. Pergi dapur ambil pisau. Ambil kicap sekali. Dipotong, dimakan. Boleh ke? Tak boleh. Besok dia pergi jumpa dengan Wakman. Wak, minta maaf lah, semalam anak saya dah ambil buah mangga Wak. Banyak dia ambil, satu bakul saya ingat dalam 2 kilo ada. Kita minta halal je Wak ya. Lepas tu Waknya kata, alah budak-budak, bukan tahu apa. Lagipun kita bukan orang lain, saudara-saudara juga. RM50 dah lah katanya. Wajib bayar. Wajib bayar. Itu bukan antara ayah dan juga anak. Tapi kalau ayah dan juga anak, mereka harus untuk mengambil selagi mana 3 syarat tadi ditepati. Wallahu a'lam. Saya cukup sekadar itu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada ayat yang sama, cuma untuk pembahagian ibu bapa. Tadi untuk anak-anak. Surah An-Nisa ayat yang ke-11 ini Allah perintahkan dalam 2 keadaan, 2 perkara. Pertama, pembahagian untuk anak-anak, dan kedua untuk kedua ibu bapa. Kita dengan anak-anak dah selesai, mudah aja formula dia. Kalau ada laki perempuan anak-anak, nisbah laki 2, perempuan 1. Kalau ada anak-anak perempuan saja semua 2 orang atau lebih, 2/3. Kalau ada anak perempuan seorang saja, tak ada anak yang lain, 1/2. Ini bahagian untuk anak-anak. Dan akan datang kita akan sambung untuk bahagian ibu bapa. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.